Okey, kembali lagi dalam tahap Adrian Show. So, kali ini kita akan main satu permainan yang berkaitan tema Hari Pekerja. So, kalau korang tahu macam mana suasananya, jom! Okey, soalan yang pertama. Bidang kesihatan berikan 2 pekerjaan dalam bidang kesihatan. Nurse, doktor. Betul. Okey, soalan seterusnya. Bidang pendidikan. Berikan 2 pekerjaan dalam bidang pendidikan. Cikgu, Betul. pensyarah. Betul. Boleh dah. Soalan seterusnya. Bidang kejuruteraan. Berikan 1 pekerjaan di dalamnya. Alhamdulillah, terima kasih. Ni, arkitek. Betul. Nice. Bidang teknologi maklumat. Berikan 1 pekerjaan di dalamnya. Penganalisis data. Betul. Soalan seterusnya. Bidang perniagaan dan pengurusan. Berikan 2 pekerjaan di dalamnya. Jurujual. Jurujual. Pengurusan ni lah. General manager. Betul. Soalan seterusnya. Bidang kreatif dan seni. Berikan 2 pekerjaan di dalamnya. Breaker fashion, Observation. cikgu seni, boleh? Boleh, betul. Okey, soalan seterusnya. Bidang keselamatan dan pertahanan. Berikan 3 pekerjaan di dalamnya. Merah. 3. Rela, Rela. polis, Polis. askar. Betul. A few moments later. Pekerjaan di dalam bidang pertanian dan perikanan. Perikanan. Beri satu-satu. Petani dan juga ni lah, nelayan. Betul. Apa nasi? Apa? Carry Terusnya, bidang pembinaan. Berikan 1 pekerjaan di dalamnya. Kira. Kontraktor. Betul. Okey, ready ya soalan terakhir. Soalan terakhir, bidang pengangkutan dan juga logistik. Berikan 2 pekerjaan. Pengangkutan, pemandu lori. Ha? Logistik lah. Ha. Logistik, HR. Okey dah boleh. Betul. Eh? Okay, soalan bonus. Soalan last, soalan bonus. Bidang pelancongan. Berikan 2 pekerjaan di dalamnya. Pelancongan. Okay. 2 arah kalau pergi zoo tu. Okay, betul. 2 Satu lagi. Pelancongan. Pelancongan. Ejen pelancongan. Okay, betul. So, kali ini pemenangnya ialah tim lelaki. So, macam mana best? So, kalau korang tahu seterusnya kita akan main game apa lagi, nantikan. Selaka kementaran, teruskan menonton. Bye.